Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk video kita hari ni, kita akan buat practical work 1 lah. Okay. Pasal kemarin tu yang korang kata nak buat CH mode apa semua tu, aku dah cari lah file-file yang aku dah buat latihan tak jumpa. You know, agak terkejut lah juga kan sebab banyak latihan kita buat tapi tak tahu kenapa yang ni hilang, yang apa CH mode ni. Sebab yang ni pun penting kan ni, dia masuk kalau exam rasa ni. Mana CH mode tu? Ni CH mode ni, complement CH mode, permission dan apa semua. Ni pening sikit. Tapi markah dah banyak. Tapi tak apalah, aku akan skip lah tu. Okay, hampa pandai-pandai apa boleh nak ni. Aku pun duk cari tak ada, so hampa pandai-pandai buat. Dan aku beritahu siap-siap, dalam praktikal work 1 ni akan ada soalan yang aku akan skip. Okay, so soalan yang aku skip tu hampa pandai-pandai lah. Buat sendirian lah. Aku akan skip part soalan yang aku ni tak apa, aku akan beritahu lah soalan mana aku skip kan. So, untuk hari ni, kita akan buat practical work 1. Tapi sebelum kita buat practical 1 tu, aku nak ajak sikit pasal benda ni. Okay, pasal find nama folder kod-kod lah kan. Nama-nama hampa yang tak tahu kan. First, kita nak cari find nama folder sebab ni adalah soalan. Locate the file student underscore record.txt. Okay. Basically macam ni, kita nak cari nama file tau. In order kita nak cari nama file, okay, aku bagi contoh lah no. Okay, sekarang ni aku dah buat file practical work 1, okay. Dalam practical work 1 ni ada 4 file. File 1 HTML, file 1 txt, file 2 txt, file 3 txt. Okay. Kalau aku nak cari file yang bermula dengan perkataan file 1. So aku boleh cari find.-name titik bertindik ni pada orang aku lupa. File 1 and then bintang menandakan belakang ni boleh jadi apa-apa sahaja. Tapi cumanya depan ni kita nak cari nama file. So akan muncul lah file 1.html, file 1.txt. Okay. Yang ni kalau kita sedang duduk di dalam folder yang kita nak cari file tu, faham tak? Katakanlah kan, kalau aku tak duduk file yang folder yang sama, kalau aku pakai command ni memang tak boleh. Oh boleh sebenarnya. Setelah aku dia pakai apa dia? File practical work 1 dash name. Oh dia sama jugalah. Okay, basically dia sama je lah. Okay. Tapi seeloknya pakailah macam file practical work 1 yang tu lebih better lah practice dia. Okay, memang practice lebih better. So kita pun dah menjawab dalam persoalan ni kan. Now the second thing is mkdir-p. Di mana dekat dalam ni, aku remove folder ni rm-r practical work 1. So let's start dah. Okay. So kita akan buat folder. So kita akan mulalah buat ni. Okay. Alang-alang kan. So create the following directory structure inside your home directory. So kita ada Polymas, JTMK, DIT4A dengan JKE, DEP4A. Okay. Nah cara aku, okay, kita akan pakai command ni. mkdir-p di mana kita akan buat directory secara serentak. Sebab kalau kita pakai mkdir sahaja dan buat command macam ni, tak boleh. Sebab dia suruh kita buat satu-satu dan memang akan makan masa dalam exam. So nak cepat, sekarang kan kita tak nak folder apa dah kan. Okay, clear ni kan. Aku akan buat mkdir-p and then kita akan ambil Polymas JTMK semua ni lah. Polymas /JTMK /dit4a. So So basically kita dah buat folder Polymas. Dalam Polymas ni ada folder JTMK dan dalam folder JTMK ada dit4a. Ni aku tunjuk sebagai bukti lah. Aku tak percaya kan. Tu nampak. So dengan hanya memakai mkdir-p saja kita dah boleh buat 3 home directory serentak. Okay. So kita kembali ke home directory semula. Sama juga. Kita akan buat Polymas -JKE -dit4a juga. Serentak sama juga. Okay. Okay, ni. Ini kita buat JKE. Ini kita buat DEP4A. Pak. So, kita dah ada 2 folder, iaitu JKE dan JTMK. Okay. So, macam ni lah dia. Seterusnya, inside JTMK 4A, create a file. So, kita akan masuk dalam ni lah. cd JTMK cd dit4a.
kita ls tak ada apa lah kan. So kita clear kan ya, nak nampak mudah. So kita sekarang dah duduk dalam folder DIT4A. Create student underscore record. Okay. So kita buat file lah. Touch students underscore records. Student underscore records .txt. Okay, and insert pak, and then kita nano kan dia. Kita nano kan dia. Pak. Okay. Dekat sini kita akan buat Ahmad, Siti, Kumar dengan Ali. Ahmad, Siti, Kumar, Ali. Kat sini kita akan buat DIT4A, 4B. Okay, so ni DIT4A, DIT4B, DIT4A. Oh, ni awak ni. Ni, okay. DIT4A, DEP4A. Saya buat DEP4A, DIT4A. Ni silap ni. DIT4A. Okay, so dah jadi macam ni. So lepas dah siap apa semua ni, kita akan save lah. Macam mana nak save? Kita akan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Okay. So nak tahu sama ada dah berjaya ke tak kita record lah. Buat macam ni lah. Student underscore records .txt. Pak. So dia dah tunjuk dah lah. Konten yang ada di dalam ni. Nah, soalan 3 dia minta display only student from DIT4A. Maksudnya kita nak kena pakai command DIT4A ni lah. Macam mana nak cari? Aku cuba balik ingat command lama. Sebab kalau tak ingat tak apa, kita boleh je check. Hari ni je boleh check pun kan. Tak silap aku grab. Kita akan pakai command grab. Yang ni. Grab bintang DIT4A. Dan kita cari nama folder student underscore records .txt. Kita keluar. So, aku cuba buat balik ya. Jadi yang ni nak kena ni sikit. Awak aku tak balik ya Allah. Ni Oh, grab. Cuma ni tak ada. Tak apa. Okay. Hang tak perlu tekan buat simbol pelik-pelik pun depan tu. Sebab apparently you boleh saja buat macam ni and you will find DIT4A. Okay, yang ni aku silap ni. But ada lagi satu command kot yang dia kena pakai simbol. Aku tak ingat apa dia. But basically, kalau soalan tu suruh minta display only student for DIT4A, you minta ni je lah. Okay. Nah, soalan yang keempat yang ni yang kita dah buat lah. Tapi sajalah kita buat sekali lagi kan. Locate the file student underscore records.txt. So macam biasa, find titik dash name student underscore records.txt. So dia akan habak kita duduk di dalam ni. Ataupun kalau nak best practice lah kan, sepatutnya macam ni tau. Find dash polymas macam mana lupa. Find slash DIT4A kot, tak silap aku. Dia sepatutnya kena display sepatutnya. Dash name student underscore records.txt. Macam ni ya. Oh, dia kena letak directory penuh lah. Tapi basically kan, kalau nak raji, kalau hampa raji letak polymer JTMQ apa semua, aku tak tahu lah kalau exam dia ni ke tak. Tapi kalau dia suruh locate saja tu tak apa kot. Hampa buat je lah titik ni, find titik dash name apa semua ni, and boom, hang akan jumpa lah datang tu. Tak perlu nak buat directory banyak-banyak tu. Kalau aku buat macam tu lah. Okay. Now, kita nak buat group pula. Okay. Ini kita clear kan. Kita nak buat group. Okay. Nak buat group mudah. Kita akan buat group add. JTMK underscore group. JKE
Kita buat satu-satu lah. Group add JTMK underscore group. Sudo tak password aku. Sama juga, cuma kita akan pakai JKE. Ya Allah. Ini JKE, nampak? JKE underscore group. So kita dah buat 2 group dah lah. And then kita kena buat 2 user. dit4a underscore user. Sudo add user dit4a underscore user. And then password dia JTMK123. Betul tak? JTMK123. Ni. Yes. And then kita buat sudo add user S pula dah. Yang ni dep4a underscore user JKE123 JKE123 pak. Why correct? Now kita dah buat semua tu, kita clear sah. Now assign each user to the correct group. Yang ni aku akan cuba ingat balik. Saya copy ke home directory sah. Okay, and then kita sudo usermod -ag. And then nama group dulu kot, tersilap aku. DIT. Okay, kita check nama group dulu. JTMK underscore group. And then dit4a underscore user JTMK underscore group dit, sudo usermod ag. Sepatutnya find dit4a underscore user. Bukan find. Apa dia dah kita punya latihan kemarin tu. Sudo add user find. Nak cari user, aku lupa lu macam mana. Tak apalah, nanti aku akan cari. Tapi basically kita memang dah berjaya tambahkan user ke dalam yang ni lah kan. So now sama juga kita akan buat user mod JKE underscore group dep4a underscore user JKE underscore group dep4a underscore user pak. So verify group membership. Yang ni kita nak tentukan sama ada user tu dia dah masuk ke tak. Yang ni aku buat kot. Okay. Groups. Kita cari dit4a underscore user pak. User JTMK group. Kalau groups dep4a underscore user, dia duduk dalam JKE group. Alright. So now display the entry from /etc/password. Okay. Yang ni yang sebenarnya you all tak silap aku tak perlu pun nak buat /etc/password. Dia ada boleh nak buat. Aku cuma lupa komen dia. Tapi one of my friends, okay, salah seorang berkawan aku, dia bagi tahu instead of you nak buat /etc/password, dia ada satu lagi cara tau. Tapi cara ni macam command sikit tau. Dia punya command ni get and password. Okay, dia sama dengan /etc/password di mana dia nak cari user. Okay, display the entry dari user. Okay, dia nak display user tu lah kan. Okay, kita akan pakai command get n. Get n ni member ku, berdasarkan apa yang member ku explain, dia macam cari kod dalam database lah untuk kita nak cari user. So kita cuba buat get n pass dit4a underscore user. Okay, dit4a underscore user. And kita just klikkan dia. And this is it. Nampak? Dekat sini, dekat soalan ni tanya display the entry of a user from /etc/password. Identify UID, GID and home directory. So nampak? Yang ni UID, GID dia dah ada. Betul apa? Dia minta apa lagi? Home directory dah ada. Nampak? Display the group entry of JTMK group. Yang ni group entry. Group entry aku tak tahu group entry ni. Aku rasa yang ni aku skip lah. Sorry lah. Yang ni aku skip . Okay.
Baik, Part D, change password. Allah, yang ni kita buat dah kemarin ni. Okay, siapa-siapa yang belum tengok video tu boleh tengoklah dekat atas kanan video ni, aku letak dekat kad atas ni sekarang. Okay, apa boleh tengok lah. Okay, so kita sambung lah. Okay, change your password di IT4 user to pass 123. Yang ni senang saja. Okay, caranya sudo pass wd di IT4A underscore user. Okay, di IT4A underscore user. Okay, new password pass 123 pass 123. Siap, itu saja. Okay, now force password change and next login. Yang ni pun yang aku dah buat dalam yang ni sebenarnya aku tak buat dalam video yang lepas, tapi aku ada explain dia punya command dia yang ni. Nampak? Sudo password ni, yang ingat kemarin yang kata force password kan. Kalau nampak soalan dia minta force password bla bla semua tu, yang ni lah dia. Apa je tiru balik saja. Okay, so kita je buat macam ni, sudo password dash e pak password change, maksudnya force password change and next login lah. Okay, maksudnya waktu dia login nanti tu akan password dia memang automatic dah berubah dah, so tanpa user nak buat JTMK1 apa semua kan. Display password expiry information, yang ni pun aku dah explain juga dalam video yang lepas, cuma aku lupa lah komen dia. Sudo password apa, sudo change l macam ni lah, sudo chage dash l di IT4A underscore user. Dia minta di IT4A underscore user lah. Lah betul ya. Okay, buat macam ni. Nampak? Dia akan macam ni. Password must be changed. Okay, password macam ni. Blablabla. Okay, now part E, display root. Okay, dekat sini dia suruh kita okay, dekat dalam soalan ni saya ingat aku, dia suruh kita masukkan ke dalam user ni lah. Kita nak masuk ke dalam ni sebab dia kata sebab dalam soalan F ni aku akan skip tau, sebab aku tak pandai nak buat ni. So tak apalah, nanti aku akan buat video yang berbeza kalau sempat lah malam ni insyaAllah. Untuk soalan E ni, dia basically suruh kita masuk ke user link, sebab dalam soalan F ni dia minta here you need to log in back to you using to your main account, maksudnya administrator punya account lah. Maksudnya sebelum kita masuk soalan ni kita dah masuk ke user link, faham tak? Aku harap apa faham lah. Okay, so macam mana kita nak masuk user baru? Okay, instead of hampa just tutup window ni masuk balik kan, hampa just buat komen ni saja, su and then nama user apa nak masuk untuk tukar user. So jom kita buat. So su dit4a underscore user pak, and just like that kita dah masuk ke user dit4a. Okay, dan kita akan pakai password yang aku buat tu lah, pass 123. You're required to change your password immediately. Administrator enforce changing password to ID. Current password pass 123. New password kita ambil JTMK 123 balik lah. Return the password JTMK 123. And just like that, the 18 user at firhan/income sini lah. Kita check kat sini. LS cannot open directory, permission denied. Alright. So dekat sini display your current login user. Ni senang je. Kita buat who am I je lah. 18 user. Clear set. Buat balik. Okay. And then add IT to sudo group. Yang ni aku akan skip. Yang ni verify sudo. Login 18 user and run command sudo dash ls dash root. Sudo ls dash root. Yang ni JTMK 123. JTMK is not in the sudo file. Sebab apa? Sebab aku tak masukkan ni ke dalam sudo membership. Yang ni pun kau akan skip lah soalan dia. Okay, tak apalah, nanti apa-apa nanti aku akan buat video lain lah. Dan sama juga untuk soalan F, aku akan buat juga pada video yang berbeza if I have time. Okay, so dengan video ni berakhirlah sesi latihan Linux kita. So sekejap lagi aku akan upload Windows pula. Windows tak banyak sangat pun. Aku explain pasal macam mana nak locate GPO apa semua yang banyak-banyak tu kan. Sebab user group aku senang je, tak perlu pun nak complicated apa semua kan. Okay, so itu saja video kita pada kali ini ya. Harap dapat apa semua. Oh ya, lagi satu, get end password untuk group ni. Ni kita nak cari group
Yang ni tak silap aku soalan ni mana dah. Verify group membership lah tak silap aku. Basically macam ni lah. Get and group apa aku buat. JTMK underscore group. Sana. Pass WD JTMK underscore group. Nampak ni. So dia akan cari group lah. Tak jumpa pula. Get and password group name. This is password ni. Tak tahu lah, tak apalah. Tapi basically macam ni lah. Kita dah habis dah buat the majority of soalan lah. So insyaAllah lah kalau hampa dah power bab-bab ni kan, Windows pun hampa dah tak ada masalah. InsyaAllah lulus itu orang kata dekat tangan lah. Okay, cuma yang hampa kena ingat lah latihan-latihan yang aku ajak ni. Hampa tak perlu pun nak ingat semua. Okay, sebab kita ni pun manusia, betul? Kita pun lupa, betul tak? So sekadar ingat yang ni saja. Hampa ingat semua benda yang aku ajak insyaAllah lah. Lulus. Okay, aku pun sembang kemas agak, tapi pun aku pun dah tahu juga. Okay, so itu sajalah video kita pada kali ini. So next video aku akan buat pasal Windows Server. Okay, so sekian, terima kasih.